Pernah tak anda bayangkan bangun pagi buka tingkap terus nampak view Tasik yang tenang macam ni, tapi dalam masa yang sama nak pergi mall cuma 5 minit saja. Bunyi macam mustahil kan? Tapi hari ini saya nak tunjukkan satu hidden gem dekat korang. Sekarang saya berada di Kampung Lombong, Seksyen 29, Shah Alam. Tepatnya di Lorong Jaya Sepakat. Tanah ni keluasan dia 1.5 ekar. Saiz yang ngam-ngam tak terlalu besar sampai penat nak jaga. Dan tak terlalu kecil untuk korang buat macam-macam projek. Status tanah ni adalah pertanian. Tapi apa yang menarik, kawasan sekitar ni dah mula rancak dengan pembangunan perumahan. Tanah ni pula leasehold non-bumi, jadi sesiapa pun boleh beli. Bayangkan buat rumah pencen kat sini atau buat weekend house untuk buat BBQ dengan family sambil layan view Tasik depan mata. Memang syok. Ramai ingat ke Lombong ni jauh, tapi sebenarnya dekat gila dengan bandar. Nak pergi QZ Mall atau Sanctuary Mall, 5 ke 10 minit je. Nak ke Puchong, Cyberjaya atau Putrajaya, kita ada akses terus ke SKVA Elite dan Kesas. So, korang dapat ketenangan kampung, tapi gaya hidup tetap bandar. Pelaburan tanah kat sini memang bijak sebab harga tengah naik memandangkan projek Rim Bayu dan Saujana Putra tengah meletup sekarang. Kita buka pada harga Rp1,700,000 dan masih boleh bincang. Kalau berminat nak datang tengok sendiri fab tanah ni, terus hubungi saya di bio link nombor bawah ni. Unit depan Tasik macam ni, selalunya orang tak fikir lama. Jom!